Hello guys, selamat datang ke MFS Hobby Channel, channel hobby untuk kita semua. Okay, so untuk video kali ni aku nak review satu DX ataupun device yang aku beli daripada Monster Studio, iaitu MAS PAPA, MAS Papa Protect and Prevent Agency. So untuk maklumat korang, MAS ni adalah device yang ataupun DX yang ketiga daripada Monster Studio. Sebelum ni kita dah ada device yang pertama, iaitu Bobo Boy Watch. Ni yang keluar, yang bagi aku ni adalah gadget pertama lah yang dihasilkan oleh Monster Studio. Dan yang kedua, apa ni, DX Mechanizer. Ni untuk series Mechamato. So ni yang kedua. Dan yang ketiga, Monster dah hasilkan MAS PAPA, MAS Papa. Okay, so jom kita review untuk MAS Papa ni. So kat sini korang, kalau korang beli akan ada dia tulis kat sini untuk 4 tahun ke atas, dan dia ada lampu dan ada audio lah. Okay, daripada kotak atas ni kita tengok light and sound effects, Monster Play, apa ni, Papa punya logo. Dan ni dia di atas, MAS Papa Protect and Prevent Agency. Tepi je pun sama juga, MAS Papa Protect and Prevent Agency. Belakang, bawah, tepi tak ada. Okay, kita pergi ke belakang. Okay, so ni ada stiker Parkson lagi ni, aku beli kat Parkson. Okay, so ni cara-cara nak gunanya. Power button, on, press and hold for 2 seconds. Off, press and hold until device is off. Okay, so kat sini korang akan dapat strap and adjuster. Adjust the strap to the head size. Ni ada dia punya getah dia. Dan ni ada team Protect and Prevent Agency, Papazola, Yonbi, Mamazilla dan juga Kacak. Dan korang tengok kat sini, ni ada illustration je lah untuk MAS Papa ni. Action sensor, touch to active the MAS sound. Dan ni harga je, harga je ni RM54. Okay, RM54. Jom kita review. Okay, so aku keluarkan dulu daripada plastik. Okay, so ini dia device untuk MAS Papazola, berwarna merah seperti dalam filem Papazola Game On. Dan kalau korang beli akan dapat satu charger je. Apa ni, aku panggil kabel type, dia menggunakan kabel type C. Kabel type C. So kalau korang beli, dia tak sediakan tempat kepala plug. Korang kena guna apa ni, kepala plug sendirilah. Dan dia hanya sediakan kabel type C saja. Okay, dan kabel ni pun tak panjang lah, tapi pendek je. Okay, dan ini dia punya MAS Papa Protect and Prevent Agency. MAS je ringan je, tak berat pun. Dan dia punya illustration, dia punya artwork dia, kalau korang tengok kat sini ada macam kesan macam garisan putus-putus ni, seperti macam jahitan macam tu lah. Dan dia punya dia punya frame dia ni color warna merah, seperti dekat cerita Papazola. Dan ni dia punya strap getah dia. So getah ni korang boleh adjust kat sini lah, ada tempat adjust dia kat sini. So korang boleh adjust. Dan di sisi belakang ada apa ni, sekejap tau, aku kena fokuskan aku punya kamera supaya nampak apa yang tertulis dekat MAS ni. Ok, jadi 2025 Monster. Dan dekat sini ada power on, power off dia. Ni ada power on, power off dia. Switch dia ada dekat atas ni. Ok, button warna putih ni. Dan ni ada type C punya lubang lah untuk korang cas. Dan dia punya MAS dia, kalau korang tengok kat sini, protector je kalau macam plastik macam tu ada macam bingkai warna putih, look sinar macam ni lah. Ok, so cara on dia, aku tengok kat sini dia suruh press and hold lah. Jom kita tengok apa yang MAS ni boleh buat lagi satu aku lupa nak tunjukkan kat korang, audio sound. Audio sound dia ada kat tepi ni. Ada lubang-lubang kat sini tempat sound dia, speaker dia. Tepi ni tak ada tepi ni kosong Okay, so tepi ni kalau korang tengok dia kosong. So kat sini ada color hitam, kat sini dia punya audio dia. Ok, so cara on dia macam mana? Kita tekan ni. Ok, tekan lama sikit. Ok, tak terbuka Aku tak pasti sama ada bateri ni dah habis ataupun kita kena tunggu dulu lah. Ok, nice. Ok, so tu dia, korang kena hold lama sikit supaya sampai light ataupun color warna biru ni nampak. Ok, so tadi dah mau light, kita dah tekan apa ni, on. Dan cara tutup je korang hold juga 2 minit supaya sampai lampu ni tertutup. Ok, mode off. So kita buka balik.
Okay, macam mana nak buka Tadi aku tekan lama sikit je terbuka tau. So kita try lagi sekali. Kenapa tak terbuka pula Okay, tak apa. Okay guys, so kita cuba lagi sekali. So tadi aku cuba tekan-tekan, rupanya kita kena tekan 2 second saja So aku try tekan 1, 2. Okay, so betul lah. Korang kalau nak buka emas papa ni kena tekan 2 saat saja. Kalau nak tutup korang tekan lama macam ni. Okay, so ni tutup. Okay, so ni tutup. Kita buka balik, tekan 2 second saja. 1, 2, lepas. Lagi sekali. 1, 2, lepas. Okay. Okay, mode on. Okay, jom kita tengok. So kalau nak keluarkan sound yang ada dekat emas papa ni, korang kena tekan dekat sensor je kat tengah ni, kat betul-betul dekat atas lubang apa ni, hidung kita lah. So kita tekan sini. Okay, so tadi sound ni dah keluar. Kita tengok apa lagi yang dia boleh buat. Okay, lagi sekali kita tengok apa lagi yang dia boleh buat. Okay, lagi kita tengok apa lagi sound yang ada. Okay, lagi. Oh, dia dah start ulang balik lah. So sound dia tak adalah banyak sangat Dia tak macam mechanizer ada banyak sound. Tapi yang ni sound dia tak banyak lah. Okay, so aku nak tunjukkan kat korang macam mana pengalaman memakai emas Papazola ni. So kalau korang tengok sini, kalau warna kuning, kalau warna biru. So kalau korang pakai, korang akan nampak penglihatan korang macam ni lah. Macam ni, korang akan nampak mata korang nampak warna biru. So kalau korang tengok, aku dekatkan dengan kamera supaya korang dapat tengok penglihatan memakai emas Papazola ni. So kalau korang tengok, nampak macam berada dalam warna biru je kan. Okay, so nice. Jom aku nak try pakai lah, nak tengok apa rupa aku bila pakai emas Papazola ni. Okay guys, so aku dah try pakai emas Papazola ni. Tapi mungkin sebab emas ni aku pakai, aku rasa macam ketat sikit tau. Sebab emas ni plastik kan. So rasa macam ketat sikit. Mungkin aku kena longgarkan sikit dekat dia punya tali je ni. So kita nak try pasang lampu je lah. Okay, so barulah jadi Papazola kan. So cara tekan lampu je, korang kena tekan kat sini So dia tekan 2 saat. 1, 2. Tu dia. Oh, rasa seperti menjadi Papazola. So kita tekan sensor. Lama. Rasa macam jadi Papazola pula. Okay, next. Okay, next. Macam lagi sekali. Terbaik. Okay, habis. So aku rasa macam kening aku ni rasa macam tak nampak dah bila pakai mask ni. Mungkin kita akan pakai ke atas sikit dulu. Atas sikit. Baru dah macam Papazola. Okay, so kita tutup. Rasa macam berpinah-pinah pula mata. Okay, off. Okay, so habis. So aku rasa video aku sampai kat sini saja.
Sebab aku pakai ni ketat, so rasa macam sakit sikit lah dia pakai ketat-ketat. Kita kena longgarkan sikit. So aku rasa video aku sampai kat sini saja. Terima kasih kerana menonton video aku sampai habis. So yang tengok jangan lupa tok like, share dan subscribe. Kalau nak beli emas papa ni boleh beli dekat video aku ada letak link kat video aku. So terima kasih kerana menonton. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum, bye bye.